trending dan terkini di Dagang News. Keupayaan mobiliti udara Angkatan Tentera Malaysia sekali lagi diuji dan dibuktikan melalui operasi Halilintar. Dalam eksersis Gerak Pantas Siri 26-2025, 10 Brigade Para bersama Tentera Udara Diraja Malaysia melaksanakan Tactical Air Landed Operation atau TALO. Latihan ini memperlihatkan peningkatan signifikan dalam atur gerak pantas serta integrasi operasi bersama, asas kesiapsiagaan angkatan masa kini. Pendaratan taktikal bukan sekadar membawa anggota, tetapi turut melibatkan kenderaan dan sistem persenjataan berat. 2 kenderaan pembawa meriam, 2 meriam 105 LGK-1 MK3, motosikal scrambler serta kenderaan senjata berat VAMTAC digerakkan. Mobiliti tinggi ini memberi kelebihan dalam serangan pantas, sokongan tembakan dan kawalan kawasan selepas pendaratan. Keberhasilan TALO tidak mungkin dicapai tanpa sokongan TUDM. Sebuah Airbus A400M daripada nombor 8 Skuadron dan 2 pesawat C-130H daripada nombor 20 Skuadron memastikan aset berat dan artileri dapat digerakkan dengan pantas. A400M membawa muatan lebih besar, manakala C-130H kekal sebagai platform mobiliti taktikal serba boleh. Kejayaan ini membuktikan kesiapsiagaan ATM dan TUDM dalam memenuhi keperluan mobiliti udara dari misi tempur jarak jauh hingga bantuan kemanusiaan. Dagangnews.com membawakan liputan pertahanan dan ekonomi untuk anda.